So aku nak menjawab komen-komen yang ada dekat aku punya video yang selalu aku post tu. Ramai yang tanya, perfume ni boleh pakai untuk outdoor ke, sesuai ke pakai dekat cuaca panas, bawah matahari. Okay, ni ada satu perfume ni. Yang ini memang sesuai, memang on sahaja kalau kau pakai outdoor ataupun kau pakai kat bawah panas matahari. Macam sekarang ni, tengah panas gila. Aku pun badan berpeluh-peluh. Tadi aku pakai Sultan Al-Fat ni. Okay, ini ialah satu perfume yang memang boleh engkau lenjan panas-panas, boleh outdoor, boleh indoor, boleh dalam aircon, boleh. Dia cukup versatile. Ini kalau kau familiar dengan bau Black Hawas, tetapi yang ini tidak se-dark ataupun se-earthy Black Hawas tu. Ini dia lebih aromatic, dia lebih citrusy dan slightly sweeter compared dengan Black Hawas tu yang macam bau dia pahit-pahit kelat sikit kan. Yang ini dia ada pahit-pahit kelat, manis dia sedikit. So tetapi dia punya hala tuju bau tu macam ke Black Hawas, macam juga ke Nishane Hashibat. Tapi yang ini lebih uplifting, lebih brighter dan slightly sweeter compared kepada yang dua itu. So kalau kau mencari satu perfume untuk pakai outdoor, ini memang aku recommend gila. Okay guys, so sekian sajalah review kita hari ini di bawah matahari yang terik ini. Assalamualaikum. Ciao.